Buah Sentul. Ya ke? Okey, kita sampai di Central Market Phnom Penh. Let's go. Ini adalah ketaman. Udang galah guys tu. Oh. Okey, inilah Central Market guys. Central Market ni pasar lah. Pasar dia kalau di Kelantan ni pasar Khadijah lebih kurang. Oh, dia. Wow. Ini adalah buah-buahannya. Ini apa nama tu buah tu? Macam buah apa macam nak tengok. Ini Markisa. Ini buah Nona. Ini buah Sentul. Ya ke? Itu ikan masin. Ya, ikan masin kan? Itu dah ikan masin ya. Kita jalan dulu. Macam pasar Khadijah lah kita kata. Macam itulah dia kurang. Oh, cuma di sini dia mau tak kecak latte. Inilah cara-cara mereka menjual. Bawang, beras dia. Beras kat sini je. Dia beras kilo-kilo pun kat sini dia. Kita tak tahu. Ketam bunga, kerang-kerangan, puyuh. Kalau pihak Temenong semua ada. Okey. Sini buah-buahannya. Ini telur ada macam-macam jenis guys. Telur masin, telur tak masin, telur puyuh. Tengok pinggan-pinggan mangkuk nampak eksklusif mahal-mahal ni kan. Oh. Dijual kat tepi-tepi macam ni je. Uyuh dahsyat Melihat kawasan jualan sebegini pasti mengingatkan kita lebih kurang macam pasar Khadijah kan. Tapi bila kita tengok bumbung dia macam ni, dia akan membawa kita pada satu situasi beza pula, iaitu macam dekat Turki sikit-sikit pun ada guys. Nampak kan? Central Market di Phnom Penh ini. Di zon ini pula adalah zon hiasan-hiasan yang berbeza, iaitu jam-jam dan cermin mata. Okey, harga dia keras-keras jugalah ni. 15 tahun lah. Ayo. Ini macam boleh beli dekat GM. Itu. Ni boleh lah buat rasur-rasur ambil gambar kan. Nice lah.